Doktor kata dapat 30 biji telur. Kamu senyum. Tapi tunggu dulu. Ramai sangka makin banyak telur, makin senang nak dapat baby. Tapi hakikatnya tidak. Dalam IVF, bilangan telur yang paling elok adalah antara 8 hingga 14 sahaja. Kalau terlalu banyak telur, hormon dalam badan naik mendadak. Rahim jadi tidak bersedia. Embrio nampak sihat tapi tak melekat. Bukan salah embrio, tapi sebab badan tak sempat bersedia. Lebih dari itu, terlalu banyak telur boleh bahaya. Perut kembung, sesak nafas, ada yang kena masuk hospital. Ini dipanggil OHSS dan ia berlaku sebab ovary terlalu dipaksa kerja kuat. Jadi wanita yang dapat 10 biji telur boleh ada peluang mengandung yang lebih tinggi dari dapat 30. Baca itu dengan baik. Dalam IVF, kita tidak kejar nombor besar. Kita kejar yang selamat dan betul. Nak faham nombor IVF kamu dengan lebih jelas? Pergi ke melakafertility.com. Kamu boleh tanya terus kat AI saya, Ask Dr. Selva, yang ada dalam website itu. Setiap badan wanita berbeza. Rawatan pun kena berbeza.